lapar nak perus je. Ya I je yang dah nampak apa yang orang lain tak nampak. It's me Anas, another day, another video. So hari ni aku akan pergi ke Oriental Coffee untuk menu baru, iaitu untuk menu egg tart durian. Apa tu? Jom kita tengok. Serius, memang sangat ramai. So aku sampai je nak pilih menu pun pening sebab banyak sangat nak pilih. Kawan-kawan aku pun dah tunggu lama. Masing-masing pun muka bengkak dah tunggu. Jom kita tengok go through apa yang aku order dan kawan-kawan aku order. Antaranya aku order nasi lemak rendang. Sedap weh, berlemak rasa. Ada yang order signature nasi lemak tersenarai dalam Guinness World Record. Ada yang order polo bun tersenarai dalam Malaysia Book of Record. Yang paling banyak terjual, highlight of the day, durian egg tart. Jualan dia hanya sebulan je, 10 Julai sampai 10 Ogos. Sekali gigit je rasa durian dia sangat padu. And kulit tart dia rangup, inti dia lembut and creamy. Kalau korang peminat durian memang kena cuba. Seperti biasa, kalau dah makan dah kenyang, kita orang sempatlah borak-borak dulu. Dan sangat enjoy makan dekat Oriental Coffee ni. Thank you for watching. Jumpa lagi di video akan datang.